Assalamualaikum, hari ni hari Ahad. So saya balik kat Menara Pabigo. So bagi tuan puan mungkin tak first time, tak kesempatan untuk datang ke Menara Pabigo di tiap ada. So saya nak tunjuk sikit lah suasana dekat sini. So kat sini kita nampak ini section nama visual. Tapi ada juga tuan puan, kat sini yang nampak ada lagi masih ada item-item dia. Nampak item emas. Dan Pabigo bagi tuan puan yang belum tahu, kita akan buka setiap hari. Lingkungan start pada pukul sekitar 8 hingga 9 pagi sampai 6 petang. Standard lah untuk office hour. Dan tuan puan boleh dapatkan bimbingan pada diri tuan puan macam mana nak datang ke Menara Pabigo dan tuan puan kat Malaysia tuan puan tak mestinya tuan puan kena datang ke TRX. Alhamdulillah hampir di seluruh negara Malaysia kita tuan puan, kita ada branch masing-masing. Di Perak, di Kedah, di Penang dan Sabah Sarawak pun ada tuan puan. So tuan puan boleh dapatkan maklumat tu daripada diri tuan puan. Dan bagi mereka yang mungkin rasa Pabigo ni agak scammer, tuan puan boleh lihat sendiri. Inilah empire kita tuan puan, emas kan. Kalau tuan puan tak percaya, tuan puan boleh check saya punya video, kita tengok. InsyaAllah kita akan vlog lagi ramai. Kat situ nampak, itu adalah kaunter. So bagi mereka yang mungkin nak walk in, dan selalunya orang datang ke kaunter ni untuk dapatkan emas fizikal. Kalau macam kat tangan saya ni 5 gram. 5 gram ni tuan puan boleh gunakan sistem online macam COD lah. Kita panggil gold in transit GID. Yang mana tuan puan boleh just arahkan sistem untuk hantar emas tuan puan bawah pada 21.25 gram, iaitu 5 dinar dan ke bawah. Masuk 5 gram ni tuan puan boleh arahkan sistem untuk post kepada alamat tuan puan. Jangan perlu risau, tak perlu risau. Emas tuan puan akan dipost dengan insurans. Tu jangan risau. Dan tuan puan, kalau emas yang lebih pada 5 dinar, 10 dinar, 20 50 gram yang 1 kilo boleh dapatkan di kaunter tersebut tu. Tapi tuan puan kena tempah dulu book di akaun Emascap. So nampak tuan puan, hari ni pun ada lagi pelanggan datang. So saya tunjuk sekejap. Tadi walaupun cuti, tetap ada pelanggan datang. So kami insyaAllah kami akan awak tuan puan bagi act of service dengan baik. Daripada dealer, daripada pihak pengurusan, daripada pihak branch. Tuan puan tadi, ni dah nak dekat balik lah sebab nak dekat pukul 6. Sebab Menara pun ketutup pukul 6. So bagi tuan puan, masih yang tak percaya lagi, tuan puan boleh tunggu saja untuk next video. InsyaAllah saya akan buat lagi video berkaitan dengan Pabigo. Semoga bermanfaat.